macam apa benda kau ni? Bila berlakon dengan diorang ni, diorang memang gila. Satu perkataan je saya boleh untuk budak-budak senario ni, gila. Baik Apek, baik Yasin, baik Azli, baik Lan, Wahid, gila. Gila diorang berbeza-beza luar set ke dalam set. Lan Pek-Pek gila dia luar dan dalam set. Luar set pun dia gila, dalam set pun dia gila. Apek dalam set dia gila, luar set dia kurang. Yasin pun lebih kurang. Berlakon dengan diorang, you macam mana saya cakap saya memang rapat dengan Apek kan. So dengan Apek lah saya macam banyak yang kita orang akan berbincang ke apa benda. Kita akan berbincang sebelum masuk sini. Kalau tak nak berbincang yang tak boleh banyak-banyak dengan Lan. Sebab dia bila dekat luar dia bincang lain, kat dalam dia jadi lain. Tak boleh percaya. Lan antara orang yang tiba-tiba macam apa kau ni? Dia macam tu, macam apa benda kau ni? Dia tak tetap pendirian. dia losol sikit tu. Dia macam jiwa dia ke mana-mana kadang-kadang.